apa, Cik Siti? Tuan Tabib, suami saya sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah. Apa yang saya mesti buat, Tuan Tabib? Suami kau memang tak guna punya orang. Tapi tidak jadi apa. Kau jangan mudah cerai. InsyaAllah dia mesti pulang. Baik, terima kasih. Tuan Tabib. Oh, besar. Taruh duit dulu. Bagus. Ada hajat apa, Cik Siti? Tuan Tabib. Suami saya sudah 2 hari tak pulang ke rumah. Apa yang saya nak buat, Tuan Tabib? Suami kau memang tak guna punya orang. Kalau dia balik, kau minta cerai. Kemudian kau kahwin sama saya. InsyaAllah kau selamat. Mari Encik, mari Tuan. Lelong, lelong. Ya Maulana, ya Siddiq, ya Habibi, ya Siti. Lelong, lelong. Lelong, pilih saja yang mana satu. Lelong, lelong. Ada seorang perempuan gadis dari Damsyik. Kulitnya halus, rupanya cantik. Umurnya 18 tahun. Lelong, lelong. 50 dirham. 50 dirham. 70 dirham. 70 dirham. 300 dirham. 300 dirham. 301 dirham. 301 dirham. 525 dirham. 525 dirham. 526 dirham. 526 dirham. 730 dirham. 730 dirham. 731 dirham. 731 dirham. 900 dirham. 900 dirham. 901 dirham. 901 dirham. 1000 dirham. 1000 dirham. 1001 malam. 1001 malam. Dirham. Dirham. 1001 dirham. Ya Maulana, 1001 dirham. Ya Siddiq, 1001 dirham. 1001 dirham 1. 1001 dirham 2. 1001 dirham 3. Sila Maulana. Terima kasih. Sekarang kamu punya tuan lah. Baldu al-malala. Tak dun. Ashkur. Siapalah kamu punya nama? Marjina. Marjina. Mari ikut aku pulang. Tunggu. Kenapa? Allah. Abang kau? Duit aku kasih pulang dah. Apa duit yang kau? Apa duit? Kau buka mata terang-terang. 25% diskaun. Allah makku tuan. Asmara dan siapa gantung? Engkau lah yang gantung. Ambil duit. Jalan cepat. Jalan. Marjina, mari ikut aku pulang. Baiklah, Tuan. Al-Seranggun. Kipar haba tak dum. Mahadau. Aman. Ya gulu aman. Tidak gayu lawan tangan. Engkau yang untung, aku juga yang rugi. Marjina, masuklah. Halo ya. Masuklah. Ini sudah macam rumah kamu sendiri. Halo ya. Tindak datang, Kanda. Kamu tunggu sini sebentar ya. Ya, halo ya. Marilah lekas. Halo ya. Allah, marilah lekas. Allah mak sumpah Kanda kesian melihat Dinda bekerja sorang-sorang. Terconggeng-conggeng, terbalik-balik, tergolek-golek. Jadi waktu Kanda di Pekan Pusara tadi, Kanda telah membeli Marjina. Mari, Marjina. Marjina, marilah, mari. Marjina,
buatlah kami ini macam saudara sendiri ya. Baiklah, Mancik. Baik. Sekarang tolong Mancik ambilkan air di perigi ya. Baik, Mancik. Allah, mak, apa guna ambil air perigi? Sini rumah kita paip banyak. Pasal Kanda banyak kedekut, bil air tidak mau bayar. Itu pasal air sudah kena potong. Janganlah cakap kuat-kuat. Nanti jiran tetangga luar dengar Kanda malulah. Orang tahu Kanda Kasim Baba orang kaya lah. Orang Dinda jangan pula publish Kanda orang kaya Kasim Baba kudukut lah. Susah, ambak kasut tempo belum habis. Semalam banyak orang sampah buang sini. Susah. Ya. Habib. Ya, tutup. Kamu ini siapa dan apa hajat kamu kemari? Saya Ali Baba. Saya nak berjumpa dengan Kanda Kasim Baba. Oh, maafkan saya ya, Tuan. Silakan masuk ya, Tuan. Baik. Tunggu di sini sebentar ya, Tuan. Nanti saya panggilkan Siti Kasim Baba. Baik. Ya, Tuan Kasim Baba. Tuan Ali Baba mau berjumpa. Si Ali Baba terhambat dia keluar. Ya, Tuan. Nampaknya sangat mustahak ya, Tuan. Dia bikin kacau. Macam semua tertembak. Ali Baba, apa lagi kamu mau dah? Ya, Kanda Kasim Baba. Saya datang mau pinjam 1 gantang gandum. Apalah kamu hari-hari datang nak pinjam, hari-hari datang nak pinjam. Kamu tak ada malu ke? Pemalas. Pasti obat datu jahat di susah. Biar nang butinang. Kui butai mi itu. Tertom-tom. Ya, Kanda. Bahasa apa Kanda cakap ni? Aku cakap bahasa akulah. Saya juga sekolah ke Kanda, tapi saya tidak arti apa Kanda cakap. Aku punya bahasa tinggi tu. Baik, kau boleh pinjam 1 gantang, kasih balik dengan 2 gantang. 2 gantang. Merjina. Saya, Tuan. Ambilkan aku punya file. Baik, Tuan. Ini dia, Tuan. Pensel. Sekarang kamu boleh turunkan kamu punya tanda tangan. Ya, Kanda, ini surat pajak. Pajak? Allah. Kamu kasih aku malu lah. Ini ambil file cepat. Baik, cepat. Tuan. Ya, Kanda. Apa orang kaya pun selalu masuk pajak gadai ke? Apa kamu pikir orang kaya semua senang ke? Kadang-kadang pun sesak ke? Mengapa Kanda nampaknya sedih? Kanda Kasim Baba dah marah lah sama Kanda. Dia bilang Kanda ni pemalas. Memanglah Kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja. Pergilah potong-potong kayu ke di hutan. Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang. Kanda ni bukan pemalas, Norsia.
Kamu bukan tidak tahu. Negeri kita ni memang panas. Tulang kanda ni semua dah reput. Ya Nosia, marilah sini sayang. Ada dengar? Bunyi apa itu, Kanda? Inilah bunyi tulang kanda reput, bukan kanda pemalas. Hai Semeng, cantiknya bulan. Kalau malam begini, memang seronok untuk orang berkasih sayang. Ya, Nosia. Marilah kita dancing. Dinda nak habiskan jahitan Dinda dululah. Besok boleh jahit lah. Marilah sayang. Lain kalilah. Masya Allah. Tengoklah perempuan zaman sekarang. Memang tak mau dengar cakap suami lah. Marilah. Cakap Kanda saja yang Dinda mau dengar. Cakap Dinda, Kanda tak mau dengar. Kanda tu kerja tak mau, apa tak mau, asyik nak berkepit saja. Alamak, berapa banyak sara dah. Anda malu, nasib baik rumah kita jauh daripada orang dah. Lelong, lelong, ya Habibi, ya Maulana, ya Syekh, ya Syekh. Ya Habibi, ya Maulana, ya Syekh. Lelong, lelong. Ya Syekh, ada seorang gadis dari Turkistan. Rupanya cantik, tanggung puas hati. Buka mukanya dahulu lah, kita nak tengok. Kalau kita orang semua boleh beli. Asmara Dana, tuan tak percaya dengan saya? Tidak. Cukup cantik. Buka dululah, saya mau lihat dah. Jangan khawatir. Ya, mesti buka dari muka. Kita macam dia diajari, ya Syekh. Bukalah sekarang, buka. Buka. Nak buka, bukalah. Allahumma. Ampus aku. Perempuan apa ni? Ini ada perempuan cantik. Alamak, oi, kedi. Canduk, murah-murah jual. Canduk. Mari encik, tuan-tuan beli canduk. Cik Siti mau beli canduk, murah-murah. Murah-murah. Canduk. Beli satu ganja, Cik. Beli satu. Ganja. Mari tuan, mari puan. Beli ganja. Satu ganja. Beli satu. Ganja. Mari, ganja. Beli satu, Cik. Beli satu. Ganja. Assalamualaikum. Cik Siti mau beli apa? Saya mau beli belacan. Lah. Jangan cakap kuat-kuat. Nanti polis tangkap sama saya. Jual belacan dan polis tangkap? Benar, Cik Siti. Jual candu ada lesen, jual ganja ada lesen. Tetapi jual belacan tak ada lesen. Saya smuggle dari Melaya. Cik Siti mau berapa bungkus? 1. Saya pulang, Mak Encik. Bagus, Marjina, bagus. Marjina, ada kau beli barang-barang yang aku pesan tadi? Dapat, Mak Encik. Tapi hari ini semua barang-barang naik harga. Entahlah. Apa mau jadi dunia ini aku pun tak tahu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Marjina! Saya, Tuan. Saya datang, Tuan. Kau ambilkan aku segelas susu, Baik. Belacan apa yang kau beli ni, Marjina? Banyak hafal lah. Itu belacan Pulau Pinang, Mak Encik. Belacan Pulau Pinang?
Barangkali hidung aku yang sumbat. Assalamualaikum, Nah. Waalaikumsalam. Ada hajat apa kau datang kemari, ya, Nusia? Saya datang nak minjam sedikit gandum lah, Kak. Gandum? Aku tak berani nak kasih kau pinjam gandum lah. Tapi nanti dulu. Biar aku jumpa dengan Kanda Kasim Baba, ya? Baik. Nanti Marjina, nanti. Biar Mak Encik yang bawa, ya? Baik. Ini air susunya, Kanda. Kanda, istri Ali Baba mau jumpa sama Kanda. Apa? Istri Ali Baba ke? Ya, Kanda. Apa mau pinjam lagi ke? Ya, Kanda. Panggil dia datang, panggil. Baik, Kanda. Hari datang nak pinjam. Hari-hari datang nak pinjam. Cik, ganggu. Apa lang pegang tu besi sana? Waktu aku sedang bercakap, kamu turunkanlah itu besi. Nasib baik orang tak tengok tau. Kalau orang ada tengok, aku malulah. Itu bukan besi, kayu lah. Baik, Tuan. Tu. Sini. Tu. Kau pergi makan dah. Baik, Tuan. Inilah. Hari-hari kamu punya muka. Hari-hari kamu punya muka sajalah. Kamu punya laki pemalas lah. Unta padang pasir pun tak ada malas macam kamu punya laki. Hari-hari datang mau pinjam. Hari-hari datang mau pinjam. Lalu ya, kasihlah pinjam 1 gantang. Baik, Kanda. Nanti. Kalau kasih balik 2 gantang. Baik, Kanda. Bodoh, Kang. Buang, Kang. Butai itu itu. Saya pun. Tang putih nang. Kue. Mampus aku. Kenapa Dinda menangis, ya, Nursia? 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 Apa pasal ni? Kalau Kanda tak mau cari kerja, biarlah Adinda keluar dari rumah ini. Nursia, janganlah Dinda bikin Kanda punya hati susah. Kalau Dinda tak suka lagi kepada Kanda, antarlah Kanda balik ke rumah mak bapak Kanda. Oh, kalau begitu Kanda jadi perempuannya, Dinda jadi laki-laki. Baik, sekarang biar Kanda masak, Dinda cari kerja. Nah, ini